Okey, so macam mana cara kita nak menggunakan krim krim body cream ni. Okey, so simple aja. Okey, botol dia ni, okey, kita ketuk dulu. Okey, dan lepas tu kita letak dekat bahagian tepi sebelah kiri atas ni. Okey, sebab saya difahamkan dekat sini adalah kata hari ni fungsi jantung kita. So bila kita dah letak kat sini dan kita just sapu. Okey. Dan lepas tu kita sapu seluruh tangan kita. Okey, sini. Okey, sini adalah titik-titik di mana orang kata hari ni kita punya saraf-saraf Okey, dan kita ambil bau dia. Bau dia sangat wangi sebab dekat dalam dia ada rosemary oil yang mana orang kata hari ni dia akan memberikan kesihatan untuk bahagian otak kita. Dan apa yang kita boleh buat, kita sapu boleh sapu di bahagian telinga, belakang tengkuk. Okey, dan lepas tu dekat muka kita. Okey, sebab apa? Sebab dia akan bantu untuk melancarkan kita punya darah kita. Dan kita boleh sapu juga dekat yang paling penting sekali dekat bahagian tapak kaki so tapak kaki tu kita boleh urut-urut dekat bahagian tengah tapak kaki tu. Okey, sebab dia akan lebih melancarkan kita punya peredaran darah. Okey, dan lepas tu kita boleh sapu dekat seluruh tubuh badan kita, tak ada masalah. Okey, dan kalau tengok dia tak melekit sangat mudah untuk kita gunakan, sangat mudah untuk kita pakai, tak perlu lagi nak suntik, tak perlu lagi nak makan, hanya sapu-sapu sahaja. Sekian, terima kasih.